Ombankan jaring lagi wak. Lah mengomban jaring pula engkau lagi Tan. Jadi wak punya cerita hari ini kita ngomban jaring dulu wak. Dah lama tak ngomban jaring ikan belanak ni wak. Bismillah, semoga ada rezekinya wak. Dah siap kita pasang wak, nanti kita angkat wak. Ada wak terlepas pula tali dia. Hancur wak, jaring kena langgar pompong. Kita angkatlah wak jaringnya wak. Dapat udang sekok baru wak. Putus wak jaring kita wak, bantai dia pompong tadi wak. Kita belikan di pasar je wak. Jaring tak kena. Belikan pari je wak. Hombankan lada. Hombankan ikan. Hombankan air asam. Hombankan kuah. Hombankan mecin. Hombankan garam. Hombankan merica bubuk. Gue tengok wak, ayam aku lah nak masak pula wak. Ayam Kentucky gitu wak. Dan di sini kita tengok ikan pari gulai asam pedas kita sudah masak. Gila. Menyala wak ai. Gila wak, bapak-bapak sedap wak ai. Balik-balik cerita wak. Besok jangan lupa wak hadir di lab kita ya depan masjid. Ombankan ikan pari gulai asam pedas lagi wak. Ombankan kuah sama ikannya lagi wak. Ombankan kuahnya lagi wak. Bismillah. Bapak-bapak lemak wak, lama dah tak makan ikan pari gulai asam pedas. Jaring tak kena je wak. Gila wak. Menyala wak ai.